Okay, proses untuk buat YN. Proses untuk buat YN ni kita pertama sekali kita buat analisis data integrity. Okay, just run start analysis. Tunggu sehingga proses yang selesai. Okay, complete. Okay, close. Lepas tu buat backup. Backup database . Macam biasa backup database tu. Lepas tu, okay, klik tu. Sepatut dia akan ada function YN. Okay, cara kita nak tampilkan dia, kita tutup dulu menu tu tadi. Kita tekan Ctrl Shift. Okay, tekan sekali lagi tu. Okay, ada YN. Okay, YN ni kita nak ambil sampai bila? Contoh 1, 12, 2, 5. Okay, lepas tu boleh start. Tekan start. Okay, ni kita dah buat proses tadi. Kita just yes. Are you sure you want to run your NR? Yes. They are close to start value. Continue. Yes. Let me make sure this nama config. Okay. Yes. Okay. Tunggu proses dia selesai. Tengok status dia ni. Okay, untuk database masa tu dia akan ada full database. Cuma dia akan buat satu database yang baru yang hanya mengandungi database database baru yang ada selepas tarikh yang kita buat tarikh YN ni lah. Maknanya 1/1/2026. Okay, kita boleh file, log on. Okay, ni yang full, yang ada YN ni yang database baru lah. Okay, sebagai contoh, kita boleh ni remark ni boleh buat kalau 2026 lah. Okay, itu saja. Terima kasih.